Guys, dalam parlimen sekarang ni, diorang sedang nak buat satu undang-undang baru berkaitan dengan peguam, ya, di mana ini dicadangkan supaya untuk melayakkan seseorang itu menjadi peguam bela dan peguam cara untuk dilantik, mesti mengambil peperiksaan khas. Aku di sini tertanya-tanya jugalah, ya, apakah tak cukup dengan benda-benda atau kursus-kursus yang dilalui oleh seorang bakal peguam? Macam mana tu? Adakah mereka sudah tidak mempercayai kredibiliti kursus law di universiti, sama ada universiti tempatan ataupun luar negara? Dan kalau kita tengok selepas masa belajar, ya, masa belajar, mereka bakal-bakal peguam ini dikendaki menjalani latihan praktikal lah, kita kata latihan praktikal di syarikat guaman ataupun di mahkamah-mahkamah, ya. Itu satu hal. Kemudian bila graduate, mereka diwajibkan menjalani chambering, ya, di bawah bimbingan seorang yang dia panggil sebagai sebagai macam sifu lah macam tu, ya. Dan didedahkan dengan realiti mahkamah. Tak cukupkah 6 bulan tu untuk melayakkan mereka menjadi peguam? Ya, sekarang yang kita tengok ni, bila selepas chambering, mereka dikendaki menghantar petition di mahkamah, dan dalam petition tu dinyatakan reason mengapa mereka layak menjadi peguam. Dan antara orang yang terlibat dalam menerima